Jom tengok rumah banglo baru dekat Bangi. Freehold, individu title, legal fee semua pun percuma. Design pun modern-modern gitu. Let's go. Inilah dia, projek banglo baru dekat Bandar Puteri Bangi. Berstatus individu title, bukan strata Kalau rasa design fasad dia tak cantik, tukar. Pagar ni tak cantik, tukar. Tak suka colour coklat, nak colour biru, tukar. Nak tambah living area ni bagi panjang lagi, buat. Iyalah kan, selalu kawasan taman cantik-cantik ni orang ingat kan strata title. Tapi bukan. So don't worry Banglo ni berkeluasan 65 kali 80, ada 6 bilik dan 6 tandas. Starting price dari 2.4 million and above. Yang bagusnya banglo-banglo yang available kat sini semua adalah corner unit dengan keluasan 65 kaki lebar, 3 kereta boleh muat dalam car porch. Bahagian tepi banglo ni pula boleh katakan dalam 10 ke 15 kaki, dan ada side ni yang lebih luas depend pada availability tanah dekat tepi. Bagi saya luas jugalah tepi ni. Andai kata living area ni sempit, boleh extend lagi kat tepi. Tapi living area dia saya tengokkan luas juga. Saya suka layout macam ni, fully utilisekan dia punya space tanpa ada partition-partition yang menghalang. Kan, tak payah extend pun tak apa, letak je veranda untuk kita santai-santai duduk kat luar. Haish, tenang babe. On that side adalah guest bedroom dengan attached toilet dia sendiri yang boleh diakses daripada living area terus masuk. This side can be your dry kitchen area dengan island untuk easy access ke arah dining. And your wet kitchen will be right next to your store ataupun maid's room. And on the other side pula ialah laundry area dan back toilet maybe untuk maids. Kalau lah rasa kitchen ni kecil nak extendkan lagi, bolehlah tarik extend dapur tu kat tepi ni. Lepas tu naikkan glass wall tu kan. Ui, serius adik. Going up ada 4 bilik dan 4 tandas, each dengan dia punya individual toilet. Bilik 1, bilik 2, bilik 3 dan master bedroom. Master bedroom ni jenis memanjang Kok ada abang kat lebih berminat layout macam ni, bolehlah tengok dulu.